Bersama saya, Anas Farhan, di set penggambaran Raya Ads TMB tahun 2025. Hari ini kita nak interview ramai orang, kita nak tanya apa itu Raya untuk mereka dan apakah kisah di sebalik penggambaran Raya Ads TMB tahun 2025. Apa yang you look forward lah to eat? Kuih raya ke, rendang ke, makanan-makanan ke? Kuih raya like kuih sarang semut and then almond London. Saya suka semprit. Semprit je? Tak ada nas. Tak ada nas. Modern sikit almond apa? Almond London. Almond London. Yang itu juga. Dengan ni tak ada nas. Saya suka honey cornflakes, tart Cadbury. What is your fondest memory when it comes to Raya? Favorite Raya memory is actually a living room sleepover with all the cousin where you like take all the toto and the banta-banta, you stick together on the floor. Itu yang paling meriah. Macam masa kecil-kecil, kita orang dengan sepupu ramai-ramai akan pergi ronda satu kampung, pergi minta duit raya. Bila balik kampung dan berkumpul ramai-ramai, memang paling yang dinantikan every year. Apa yang berbeza Raya Ads untuk tahun ni dengan Raya Ads TMB yang tahun-tahun depan? Kita nak push more like appreciation untuk tradisi-tradisi kita masa raya. Once kita appreciate, kita hargai tradisi yang kita ada tu, barulah kita tahu macam mana bestnya raya kita ni, macam mana meriahnya, and also pentingnya kita nak paskan ke next generation. Tadi kita kat set TMB Raya Ads 2025. Sekarang kita kat office TMB pula. Jom kita interview orang kat sini pula. Message yang paling penting dalam iklan Raya Aida tahun ini adalah the concept of tradisi itu. Tradisi ini adalah sesuatu yang dia memainkan peranan penting dalam keakraban, kasih sayang keluarga dan kegembiraan yang kadang-kadang kita terlupa. So kami berharap melalui filem ini kita dapat sentiasa mengingatkan diri kita tentang betapa pentingnya tradisi ini. Kita pakai QR code je. Tadi kita dah interview seorang kat TMB Platinum. Sekarang kita nak terjah diorang punya bilik meeting pula. Tengok kat dalam. Ramai orang meeting. Jom. Assalamualaikum, selamat petang. Apakah mesej utama yang Cik Sam rasa penonton kat sana akan dapat bila tengok Raya TMB Ads 2025 ni? Pengalaman dan juga kenangan. Kenangan ni sesuatu yang kita cherish. Itu yang TMB cuba ketengahkan, bahawa jangan lupa kenangan, jangan lupa ritual yang kita buat setiap tahun, setiap hari raya. Kalau boleh jangan tinggalkan. Jadi supaya tradisi tersebut kekal berterusan dan juga kekal segar diingatan sampai bila. Kami dari Tenaga Nasional berhak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin.